Badut yang kejam, John Wayne Gacy atau dikenali sebagai Killer Clown, seorang lelaki biasa yang hidup di Chicago sepanjang tahun 1970-an. Sebagai peranannya Pogo the Clown, dia agak terkenal di dalam komunitinya. Di sebalik penampilannya yang agak ceria, dia menjalani kehidupan yang sangat mengerikan sebagai pembunuh bersiri, di mana dia memancing budak-budak ataupun lelaki muda masuk ke dalam rumahnya dan membunuh mereka. Jenayahnya terbongkar pada tahun 1978 apabila seorang remaja bernama Robert Pierce dilaporkan hilang. Polis telah menemui sebanyak 29 mangsa yang telah pun ditanam di bawah rumah John Wayne Gacy. Setelah polis membuat siasatan, polis dapati keseluruhan mangsa yang telah dibunuh oleh Killer Clown John Wayne Gacy sebanyak 33 orang sepanjang sekitar tahun 1972 hingga 1978. Pada tahun 1980, John Wayne Gacy didapati bersalah terhadap kesemua 33 pembunuhan dan dia juga telah dijatuhkan hukuman mati pada tahun 1994. Kes Killer Clown John Wayne Gacy ini telah pun dijadikan sebagai peringatan yang menakutkan tentang kejahatan yang boleh disembunyikan dan juga penampilan yang kelihatan tidak berbahaya. So kalau korang berminat untuk dengarkan cerita-cerita jenayah seperti ini yang menyeramkan dan juga kisah-kisah paranormal yang mengerikan, korang boleh komen, share, like dan juga follow saya di channel ini. Okay?